Hai guys, selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam di mana sahaja anda berada dan pada jam berapa anda mendengar ini. Okey, selamat datang kepada episod keempat bagi podcast saya iaitu yang bertajuk Ada Apa Dengan Cinta. Bagi sesiapa yang tak pernah dengar podcast ini, anda boleh mendengar episod pertama di aplikasi Podbean dan mencari channel Ada Apa Dengan Cinta. Di situ anda akan mendapatkan episod-episod yang sudah saya upload. Bagi yang tidak tahu, yang tidak pernah mendengar perbincangan saya atau sinopsis lah bagi podcast saya ini. Podcast saya ini yang bertajuk Ada Apa Dengan Cinta akan membincangkan term-term psikologi yang dapat dikaitkan dengan hubungan percintaan. Tapi saya tidak akan berbincang bersendirian saja. Saya akan ditemani oleh tetamu jemputan yang akan bersama saya sepanjang 10 episod podcast ini. Podcast saya ini akan diterbitkan, diupload di aplikasi Podbean setiap hari Isnin pada jam 3.30 petang. Jadi sesiapa yang macam menanti-nantikan episod podcast saya ini, anda boleh mendengar podcast saya pada hari Isnin jam 3.30 petang di aplikasi Podbean. Dan jangan lupa ya untuk tekan butang reminder di aplikasi Podbean tersebut. Okey. Pada episod keempat ini, saya akan membincangkan kisah-kisah cinta, bukan kisah-kisah lah, macam kisah cinta yang saya sendiri dengar dan saya sendiri melihat bagaimana kisah ini terjadi. Dan saya sendiri melihat bagaimana pengakhiran kisah cinta ini. Dan saya minta maaf jika anda mendengar bunyi-bunyi di belakang yang ada bunyi siren polis ke, siren ambulans ke, sebab saya dalam situasi santai di sini dan perbincangan kita pada malam ini hanya akan bersifat santai-santai saja. Tanpa melengahkan masa, saya akan teruslah terjun ke dalam kisah yang akan dibincangkan pada hari ini. Okey, kisah ni saya akan gelarkan lelaki sebagai A dan perempuan sebagai B. A dan B ni dia orang mula berkenalan di universiti dan saya pun tak tahu sebenarnya bagaimana dia orang ni berkenalan sebab A dan B ni berada di fakulti yang berbeza dan dia orang pun bukan berasal daripada kampung yang sama. Tapi saya pun tak tahulah macam dia orang ni bermula, tapi saya tahu kisah dia orang ni sebab saya sendiri mendengarlah kisah dia orang ni. Si A dan si B ni berkenalan di universiti dan mereka berkenalan hanya semulanya sebagai kawan sahaja. Kemudian beberapa bulan selepas itu A mengajak B untuk bertunang. B ni pada awalnya dia macam ragu-ragu untuk bertunang. Tapi bila dah A selalu mengajak macam desak macam tu, jadi dia pun bersetujulah untuk bertunang. So saya pun bila saya dengar cerita ni, saya pun macam terkejut. Sebab saya pun mula tidak rapat dengan B ni. Tapi bila saya rapat, saya ingatkan dia dengan si A ni sudah kenal lama. Tapi rupanya dia orang baru kenalan masuk universiti dan beberapa bulan lepas tu terus bertunang. Jadi macam saya tak boleh brain lah waktu tu. Tapi saya macam kalau jodoh kan tak ke mana. Lepas tu bila si A dan si B ni dia bertunang, saya tengok hubungan dia orang ni elok, bahagia sebab saya tengok si A ni dia sangat prihatin dekat si B. Hubungan dia orang pun macam pasangan biasa yang lain, cuma dia ni macam di awal-awal fasa percintaan macam honeymoon masih macam tu. Itu sebab keluarga si A pun suka dekat si B. Dan keluarga si B pun suka dekat si A. So macam okey, hubungan dia orang okey lah macam tu. Tapi bila saya mula rapat dengan si B ni, kami ada satu projek sama-sama tau. Dan projek tu memerlukan kami untuk berinteraksi dengan ramai orang. Macam kami kena berjual beli. Dan pada waktu kami berjual beli tu, saya mempromosi, saya perasan si A ni selalu datang dekat si B ni.
dia selalu duduk lah dekat tempat kami. Dia selalu duduk lepak situ. So macam okay. So saya macam okay, dia ni macam terlalu macam apa, manja lah, macam terlalu clingy lah, macam tu, clingy. Dia macam okay, memang maybe hubungan dia orang macam ni. Lepas tu kami ada pergi lawatan ke satu tempat, satu daerah lain yang jauh. Saya dan si Bila sebab kami sekelas, pergilah lawatan tu. Sebab itu memang lawatan yang wajib kami pergi. Lepas tu pada satu malam terakhir kami di sana, ada satu kejadian berlaku. Dan si B ni dia sangat sibuk. Dia menolong lecturer kami untuk macam ada kawan kami kena kacau. Jadi dia sibuk lah menolong, menahan. Lepas tu jadi dia pun terlepas lah panggilan daripada CA. Lepas tu saya pun tiba-tiba dapat panggilan dari telefon saya, dan yang CA ni tengah call. Saya macam, mula-mula saya tak kenal siapa yang call. Jadi saya angkat, tiba-tiba dengar suara lelaki kata dia nak bercakap dengan CB. Saya macam, siapa dia ni? Dia kata, oh yang dia ni tunang. Oh, saya macam okay. Saya pergilah kat CB. Tapi CB kata biarlah dulu, bagi tahu dia CB dengan sibuk. Memang waktu tu kucak kacir. Tapi si A ni dia macam berkeras macam tu. Lalas CB ni dia suruh je saya block. Jadi saya pun block lah. Lepas tu dah balik macam tu, saya tak tahu lah apa jadi. Tapi macam saya tengok macam dia orang bergaduh lah macam tu. Lepas tu kami dah cuti SEM. Saya tak dengar apa-apa sudah. Masuk je SEM seterusnya, dia macam hubungan dia ni mesti macam biasa. Lepas tu tapi dari situ saya mula nampak lah si B ni macam menjauhkan diri daripada si A. Terus saya macam, kenapa? Saya tanyalah dia kenapa. Rupanya si A ni dia kaki pukul. Dia macam bukan pukul yang setakat angkat tangan macam tu. Dia bukan pukul waktu dia berdua saja. Malah kalau si B ni pergi rumah si A, rumah sewa si A untuk hantar barang ke apa, hantar makanan ke apa kan, kalau dia tengah bergaduh, si A ni dia tak segan silu untuk tarik si B masuk dalam rumah dan pukul. Padahal di rumah si A tu bukan dia seorang, ada teman serumah dia lain. Tapi teman serumah dia pun tak mampu nak buat apa-apa. Tu saya macam, sebenarnya dia orang lepas tu, tak lama lepas tu, dia orang sebenarnya ada putus tunang lah, pernah nak putus tunang. Dan saya sendiri teman si B pergi hantar barang di tempat si A. Tapi walaupun saya ada kat situ, saya berdiri kat situ ya, saya teman si B. Tapi si A ni dia tak kisah apa, dia tarik je si B tu. Dia nak tarik si B tu masuk rumah. Saya macam dia macam domestic. Saya tahu lah dia orang tu belum kahwin ke apa, tapi dia macam domestic abuse lah bagi saya macam tu. Lepas tu beberapa hari lepas tu saya tengok get back balik dia orang. Sebab keluarga si A ni dia sayang, dia pujuk si B ni tak putuskan pertunangan. Sebab keluarga si A ni sebenarnya dia tidak tahu perangai si A ni macam mana. So saya macam okay. Tapi saya pesan lah kat si B, dia pukul lagi sekali putus terus. Sebab saya nampak sendiri tahu kesan dekat pergelangan tangan si B tu. Macam mana ada kesan genggaman. Lepas tu dia jadi macam si A ni, kalau si A ni kan dia macam jenis kuat cemburu tau. Kalau dia tak boleh tengok si B ni bercakap dengan mana-mana lelaki. Lepas tu kalau saya pernah tengok gambar si B ni waktu dia sebelum dia orang bercinta, sebelum dia bertunang. Saya tengok pemakaian si B ni ada makeup, lawa dia pakai. Tapi lepas dia bertunang, si A ni tak suka si B ni melawa, tak suka makeup semua, dia tak suka. Jadi si B ni dia jadi macam orang lain. Tu macam dia orang dah get back balik tu macam okay, biarlah dia orang get back kan. Tak lama lepas tu saya tengok putus lagi sekali. Tapi kali ni memang putus terus sebab rupanya si A ni curang. Dia yang minta nak bertunang, dia yang kongkong kawan saya si B ni. Tapi lalas dia sendiri curang. Dia curang dengan teman sekelas dia. Macam mana si B ni tahu? Sebab dia ni berkongsi akaun banyak tau. Dan dekat satu akaun email si A ni gambar perempuan tu. Dia tanya, rupanya memang dia orang dah bercinta dah pun. Dah curang dah waktu tu. Patutlah macam si B ni sepelik sebab si A selalu bagi alasan dia pergi main bola tampar lah apalah kan.
rupanya bila kami tanya kawan dia lagi seorang yang satu kelas juga, sebab dia pun selalu pergi bersukan, dia kata tak ada pun si A tu muncul kat situ, tak ada pun dia. Rupanya sama ni dia ditipu. Bila dah jadi macam tu, yang putus teruslah tunang. Dan si B bagi tahulah kepada kakak si A ni penyebab dia. Sebab si B ni dia tak naklah bagi tahu dekat mak kepada si A sebab kesian dekat mak si A ni. Tapi last keluarga si A tahulah. So keluarga si A ni dia dah dia tak put pressure lah kepada si B ni untuk get back balik dengan A ni. Sebab dia orang tahu kan perangai dia. Cuma bab yang kaki pukul ni apa, si B dia tak bagi tahu sebab dia nak jagalah, sebab patutnya berita putus tunang dia orang pun si A ni yang kena bagi tahu dekat family si A ni. Tapi si A sebabkan dia tak bagi tahu lagi, dan si B yang buka mulut bagi tahu sebab dia tak naklah dikaitkan apa-apa lagi kan. Masa macam tu je lah, dah tak ada kaitan apa-apa. Saya tengok kadang-kadang saya risau juga sebab kadang-kadang saya keluar dengan kawan saya tu, saya akan perhati sekeliling sebab kami tinggal berdekatan dengan ex dia tu. Dan bila kami pergi jalan-jalan mana pun, fakulti bersebelahan, saya akan perhatikan lah sebab saya takut ex dia muncul, dia akan pukul dia, marah-marah dia kenapa bagi tahu family dia. Sebab si A ni tak nak bagi tahu family tau, sebab dia tak dibersalahkan. Jadi macam tu lah kisah dia orang berakhir. So sampai sekarang ni kami masih macam takut-takut lagi. Sampai kawan saya yang CB ni pun dia pindah lah sebenarnya. Dia dah pindah daripada kawasan perumahan ni. So dah tak duduk dekat lah. Macam tu je lah kisah dia. Tapi sampai sekarang saya macam tak boleh brain. Dia laki tu suka kat dia, ajak dia bertunang. Tapi lalas layan dia macam sampah. Sampai duit dia orang pun, duit CB ni pun dia selalu guna, selalu pinjam tak bayar-bayar. Padahal duit dia ada, tapi dia pinjam duit CB ni. So macam sampai sekarang ada lelaki macam tu. Jadi dalam segmen kedua, saya dan juga tetamu saya akan kupaskanlah dengan lebih mendalam. Kenapa dia macam ni, kenapa macam ni kan. Jadi stay tune untuk segmen kedua. Jangan pergi mana-mana. Hai guys, kita kembali dalam segmen yang kedua. Di dalam segmen ini, saya ada bersama dengan seseorang iaitu tamu jemputan saya. Seperti dalam episod-episod yang lepas, saya akan meminta tetamu jemputan saya ini memperkenalkan diri dia dulu, nama penuh dia, dari mana dia berasal, fakulti apa, dan apa hubungan dia dengan saya, dan sama ada dia single atau tidak. Okey. Saya persilakan tetamu jemputan saya untuk memperkenalkan diri. Hello. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Terima kasih kerana sudi mendengar podcast sahabat saya, Noraina, which is ada apa dengan cinta. Memang tajuk podcast dia, cara nak ingat ialah memang dengan memainkan lagu Indonesia dalam kepala. Okey. Nama saya ialah Aisyah Nabila binti Amran. Saya daripada Fakulti Psikologi. Saya ialah pelajar psikologi keluarga dan kanak-kanak. Hubungan saya dengan Noraina, kami ialah teman sebilik, bukan teman sekatil, teman serumah. Begitulah, itulah teman-temannya. Okey, pendengar-pendengar mesti macam confused kan. Syah ni dia belajar psikologi keluarga dan kanak-kanak, tapi kenapa dia bincang pasal perhubungan? Jika confused boleh dengar pada episod 1 sebab saya telah menerangkan selanjutnya. Dengar tu. Jadi kalau yang confused kan, apa kena mengena keluarga, hubungan keluarga kanak-kanak ni dengan cinta. Tanpa cinta tak ada anak. Tidak juga actually. Tanpa cinta boleh jadi anak juga, tapi actually anak yang membangun ialah anak yang dibesarkan dengan cinta lah.
Okey, bagi pendengar tadi kan, saya sudah bercerita tentang kisah yang akan kita bincangkan dalam episod keempat ini. Jadi Syah pun tadi dari pendengar jugalah kisah tu. Jadi saya ada soalan lah untuk Syah kan. Disebabkan ini bincang kan, kami kan dah bincang dulu, mana boleh saya seorang bercakap kan. Jadi saya nak tanya Syah lah kan. Dalam cerita yang Aina cakap tadi tu kan, yang Aina cerita panjang 12 minit tu, ada tak ciri-ciri macam hubungan dia orang ni kan, perhubungan tak tahulah behavior daripada lelaki ke behavior daripada perempuan kan, yang dapat dikaitkan dengan manipulatif? A lot. It's from the guy itself actually. Lelaki tu memang kita boleh nampak, siapa-siapa yang dengar cerita ni akan cakap macam, sumpah jantan tu tak guna. Dia manipulatif punya person. Yes, dia seorang manipulatif. Dia red flag. Dia adalah package of the red flag actually. Jadi okay, siapa yang macam nak tahu lebih lanjut lah mengenai refleks tu kan, boleh pergi kepada episod kedua. 2. Tapi kalau dalam channel saya, episod yang ketiga lah. Sebab ada satu episod promosi di situ. Jadi episod promosi tu bukan episod official. Tapi kalau untuk refleks ni, saya ada tulis situ official episod 1, ada apa dengan cinta. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang refleks, bolehlah pergi dengar episod kedua official saya. Okay. Saya nak tanya Syah lah kan. Kita selalu dengar lah kan manipulatif ni. Dia ni manipulatif lah. Okay. Apa sebenarnya ciri-ciri manipulatif ni? Sebab kita tak boleh jatuhkan, okay, dia ni manipulatif. Tapi sebenarnya tak ada pun ciri manipulatif dekat dia. Jadi kita tak tahu apa sebenarnya manipulatif ni dalam psikologi terms. The main characteristic of the manipulative person is when they know how to gaslight you lah, of course. Gaslighting is the man of the positivity, but toxicity and manipulative person. Okay, wait. Apa tu gaslighting sebenarnya? Gaslighting ni, an easy way to understand is dia suka memenangkan diri dia dan membuatkan kita rasa ragu-ragu tentang diri kita. Contoh gaslight lah. Senang kita bagi contoh je lah situation. Siapa-siapa yang pernah ada pengalaman ke kan, like if you know someone tu salah and you point out dia salah, contohlah, awak ni kenapa awak keluar malam sampai pagi-pagi macam ni, selalu tak balik-balik macam tu kan, contohnya. Lepas tu dia cakap, saya keluar dengan kawan, awak tak faham ke? Awak yang tak faham saya. Awak yang tak boleh cuba nak faham hobi saya. Saya ni tak curang pun. Saya pergi keluar dengan kawan, pergi minum macam tu je. Sedangkan dia dah tinggalkan pasangan dia lama-lama berseorangan di rumah. Kalau macam tu, what's the point you have pasangan if you still want to hidup secara single ataupun bujang? So it's a kind of gaslighting lah dekat situ. Maksudnya dia meletakkan salah, dia tak nampak dia nak bagi salah dia tak bagi dia nampak salah. It's all you yang tak sabar, you yang mengada, you yang melebih-lebih, you yang tak faham. It's all, the problem is all from you. Dia nak nampakkan benda tu. Sebab walaupun Aina ni dah umur 20 lebih dah kan, 23 lah tahun ni, tapi Aina first dengar terms gaslighting ni kan dari cerita kes Lucas, NCT Lucas. Dari situ Aina first dengar gaslighting. So macam, apa gaslighting ni sebenarnya? Sebab Aina pun macam, tapi Aina sampai sekarang masih keliru sebenarnya. Apa gaslighting ni? Gaslighting ni literally simple je. Simpelnya ialah dia tak nak meletakkan salah tu pada diri dia. Jadi dalam yang kisah A dan B ni, si A ni, si A itulah, lelaki itulah yang banyak gaslight perempuan tu. Dia buatkan perempuan tu balik berfikir-fikir macam, aku ke yang lebih, aku ke yang tak faham dia, aku ke yang kurang sayang, aku ke yang mengada, aku ke, it's all. Perempuan tu jadi tiba-tiba, dia tak ada salah, saya yang salah. Macam tu. It's gaslighting. Sebab dia kalau dah kita antara hubungan, relationship, kita kena give and take tau.
So tak boleh perempuan je always win and lelaki je always win. There's no terms yang macam tu. Balancing. Yes, it's need balancing and it's tengok kepada you punya keadaan lah. Kalau you dah salah, you tak boleh nak gaslight macam, tapi awak, no, you just mengaku je yang you salah and you tak buat lagi benda tu. No need for gaslight people sebab benda ni bukan dalam perhubungan je lah dan bukan pada lelaki saja. Macam kes ni lelaki tu kuat gaslight perempuan tu kan, tapi like ada juga perempuan yang kuat gaslight lelaki and we can see banyak juga macam tu. Contohnya macam okay, lelaki tu baru je hari tu je baru dia macam nak keluar main badminton ke apa ataupun tak call ke untuk siapa-siapa yang always sleep call tak call kan. So macam dia gaslight, dia cakap like awak yang salah, awak yang ni tu untuk masalah yang kecil. Kalau masalah yang besar, contoh perempuan tu dia keluar dengan lelaki lain, the basic always gaduh kan, perempuan tu keluar dengan lelaki lain, lepas tu dia cakap kawan je. Saya cakap kawan je, tapi bila pasangan dia lelaki buat korang perempuan lain, dia marah. It's a simple terms. Unfair. Yes, unfairness kat situ. Dan perempuan tu dia belajar gaslight lelaki tu macam, aku je yang terlebih jealous, aku je yang macam ni, aku tak boleh, aku kena kawal diri aku kena percaya dia gini macam tu. Sedangkan kalau benda dah salah lah, still salah. Dia macam dia is not gaslight ni, dia tak hanya pada lelaki tapi pada perempuan juga. Sebab saya takutlah kan pendengar podcast kan banyak, kenapa asyik lelaki je yang salah kan. Pendengar-pendengar lelaki kan, no. It's depend on someone also. And you can detect it earlier bila you tahu benda tu tak adil untuk you. Tapi jenis yang pasif, bagi pasangan yang pasif macam tak apalah, kita salah. Jadi jangan buta kerana cinta ya teman-teman. Rabun tak apa lagi, buta jangan. Okay, maybe kalau nak tahulah kan kenapa macam tadi kan kami cakap kenapa perempuan yang selalu betul gaslighted ni kan, macam tu kan. Kan ada sebahagian perempuan juga. Sebab saya rasa nak tamatkanlah segmen kedua dekat sini, tapi saya promote awal-awal lah ya. Ada satu episod yang saya akan terbitkan nanti, kita akan bincangkan kenapa perempuan selalu betul. Kenapa perempuan selalu betul? Kenapa perempuan always rasa dia selalu betul? Betul. Dan episod nanti mungkin kita akan ada tetamu lagi seorang lah. Sebab kita nak buat pendebatan. Jadi kita maybe akan ada tetamu lelaki lah di situ. Jadi saya tamatkan segmen kedua di sini. Kita akan kembali selepas ini dalam segmen ketiga yang di mana kita akan bincangkan toksik dalam hubungan ni. Okay, stay tune untuk segmen ketiga. Hai guys, kita kembali lagi dalam segmen yang ketiga. Dalam segmen kedua tadi, saya ada bercerita yang kita akan bincangkan pasal toksik, hubungan toksik yang terdapat di antara dua orang yang saya ceritakan tadilah. Tapi secara mengejut, saya ada menjemput lagi seorang tetamu dalam segmen ketiga ini dan kita akan mendengarkan daripada perspektif lelaki tentang kisah gaslighting. Okay, cerita ini kita akan dengar daripada seorang pelajar lelaki yang sekarang sedang menyambung pengajian di UiTM Jengka. Jadi, silakan. Boleh start Boleh, silakan. Okey. Pasal apa perempuan apa tadi yang itu ayat dia? Perempuan gaslighting. That pernah ada pengalaman ke? Okey, nak kata pengalaman tu nak cakap macam mana boleh lah melalui tu zaman-zaman yang macam tu. Dia macam mana nak cakap, dia macam ya kan gaslighting kan, dia contoh perempuan boleh buat tapi lelaki tak boleh buat. Tapi bila andai kata lelaki tu buat, dia akan jadi isu. Betul. Okey, dia macam salah satu yang pernah lalui lah. Orang cakap
zaman apa ni juga abang angkat. Zaman abang angkat. Lama tu. Zaman-zaman angkat. Lama. Ketika zaman abang angkat tu dia macam pernah lah terfikir kan kenapa dia macam lambat reply apa semua. Macam dry pun ada juga. Sampai ada satu masa tu keluar dengan dia. Kita tengok dekat telefon dia ada macam ada satu emoji special. Emoji special yang macam kita bila kita tengok kita boleh expect something yang kita tak mahu lah. Faham? Lepas tu tanya dah dia siapa dia. Lepas tu dia terangkan dia abang angkat apa semua. Lepas tu minta tengok apa yang dia chat. Dia bagi rupanya dia chat dengan abang angkat dia tu lagi sweet. Lagi sweet lah. Kira macam dia hubungan adik-adik kan. Lagi sweet daripada kita. Sakitnya. Lepas tu dah macam tu kira macam tak apa lah. Kira just abang angkat kan. Kira boleh bertimbang rasa lagi lah. Wow. Okay. Tapi dalam lepas tu macam adalah member lama perempuan juga dia macam nak buat reunion, dia message apa semua. Okay. Lepas tu tepi tu time tu dia ada kat sebelah. Okay, chat tu masuk. Macam biasa bila chat masuk perempuan kan mata jenis laju juga. Betul. Dia pandang betul dia macam dia jealous. Dia cakap ada chat perempuan lah. Kata selama ni sebelum ni tak pernah chat perempuan pun. Lah. Dia sampai cakap aku bagi kau peluang untuk kau chat dengan abang angkat tu okey lah. Betul. Tapi bila time tap aku tak boleh buat. Ini betul gaslighting. Pasal perempuan tu cakap dia bagi kau rasa bersalah. Dia macam mana kan contoh lelaki kalau dah sayang apa yang perempuan tu tak suka dia akan cuba elakkan. Faham. Faham. Dia cuba elakkan. So aku buatlah benda tu untuk nak jaga hati dia. Dah. Wow. Tapi benda yang macam ni kan aku pernah deep talk lah dengan dia. Kira macam untuk dia kurangkan. Okay, apa yang dia tak nak aku buat. Apa yang aku tak nak dia buat. Lepas tu? Benda tu tak sampai berapa hari pun. Dalam tak silap aku paling lama pun seminggu lah. Seminggu lepas tu benda sama jadi. Kira macam dia lebihkan orang yang pernah ada dengan dia lama berbanding orang yang baru. Oh my god. Kira ini betul gaslighting lah. Kira ini perempuan tu betul salah. Ya. Okay, ini perempuan salah. Wow. Wow. Berapa lama kau dengan perempuan tu? Bila dah lama-lama dia akan jadi toxic. Almost berapa? Dekat 2 tahun lebih kan. Lamanya. Yes, aku bertahan toxic hampir setahun. Kira mula-mula tu relationship tu okey lagi lah. Okey. Dia start tak okey. Ni lah dia konsep perempuan juga. Macam bila dekat dia start masuk kerja. I see. Yelah, jumpa orang baru. Tak boleh tahan. Faham? Yes. Lepas tu sekarang ni memang tak ada kontak dah lah. Tapi nak kata kontak tu tak ada, memang aku cuba elakkan lah untuk kontak. Okay. Sebab yelah 2 tahun lebih kan. Kira lama dah lah perkara ni kan. Dah lama dah. Faham. Is it its effect on your trust bila you nak bercinta dengan orang lain? Ambil masa juga lah trust tu. Sebab yalah kau dah cuba yang terbaik untuk nak bagi kat dia macam mana effort kau, tiba-tiba at last dia jadi macam tu. Betul. Sakit siut. Kalau aku jadi kau, at the first aku nampak ada abang angkat, aku dah macam dah putus. Tak ada, aku nak lama-lama dengan kau dah. Nampak bukan abang angkat siren dah. Siren. Macam tak ada. Engkau memang perempuan tak guna. Tak ada. Macam tu. Kalau satu tak apa lagi. Kalau satu tak apa lagi. Rasanya ramai ke abang angkat dia?
Aku rasa dia tak silap aku dua orang yang aku tahu. Yang kau tahu? Ya, Yang aku tahu dua yang orang. tak tahu ramai lah. Tak tahulah. Wow. Yang tak tahu tu tak tahu nak cakap Allah alam lah kan. Wow. Itu terpulang pada dia lah. Oh. Wow. Sebabnya Sebabnya dia jadi abang angkat aku. Yang lelaki tu suka kat dia, tapi macam dia ni tak boleh nak lebih daripada rasa kawan. Lepas tu dia jadikan abang angkat macam tu. tak, actually tu sumpah tu macam alasan sebab nak tunggu turn je. Macam tunggu aku putus, you next. Macam tu. Mungkin lah. Wih. Sebab aku pernah LDR. Aku pernah LDR. So bila jauh, kau nak datang mesti paling-paling tidak kena ada spare duit. Betul. That's true. Betul. Tapi aku dapat tahu berita dia macam mana nak cakap. Dia dapat insting tau. Kau dapat rasa yang dia ni bukan kat rumah ni, dia ada kat tempat lain. Betul. That's true. Dia berubah. Lepas tu aku try call. Aku tanya dia kat mana. Dia kata dekat luar. Pergi dengan siapa? Abang angkat dia. Oh, dia memang ngaku lah. Dia mengaku. Tapi dia jadi macam tak apa yang aku buat sebab tu just abang angkat, bukan siapa-siapa. Oh my God. Lelaki. Panas pula aku dengar cerita ni lah. Tapi lelaki kan, kau mesti tahu walaupun perempuan tu anggap kau abang angkat, mesti dia ada simpan perasaan juga. Of course lah, because of kau macam perempuan tu dah terima untuk keluar dengan kau pun, benda tu dah macam green flag for you untuk try dia, literally. Yeah. Banyak. Tak boleh Tajuk. Tak boleh brain lah. Oh my God. By the way, thank you for sharing your story. Wow. Tapi dengar suara macam menangis. Tak ada je. Oh, dah move on lah completely. Faham. Nak kata perempuan tu Masih berdarah lah. Masih berdarah, faham. Ya, it's susah. Dia menyebabkan percaya kan. Betul, sebab kita dah bagi kepercayaan dekat orang. Oh, takut. Satu lagi, aku dengan parent dia, aku dah tahu semua parent dia. Dia dah tahu parent aku. I see. Memang dia kira macam relationship yang memang dah nak ke serius lah. direstui family lah. Hampir. Oh my God. Hampir. Biasa macam ni kan. Dapat lelaki yang baik, perempuan pula problem. Dapat perempuan yang baik, lelaki pula problem. Okay, kali ni mengakulah perempuan salah, lelaki betul. Sama. Okay. Siapa tadi? Alip kan? Alip bukan nama. Okay. Terima kasih lah sebab berkongsi kisah ni untuk podcast kita orang ni kan. Nanti habis ni kita sambung call lagi. Okay? kita orang pun nak dengar lebih lanjut lagi, tapi macam nanti ada satu episod hari Sabtu akan rakam dengan Acap tu, yang kat sebelah tu, Acap tu. Okay. Kita akan rakam dengan dia. Nanti kita akan sambunglah perbincangan ni. Okay? Boleh? Baik, boleh. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Are you okay right now? Are you okay? Because alright. Okay, good luck untuk exam. Betul, good luck study. Thank you so much for spending 10 minutes for us. Okay. Thank you. Alright. Okay, thank you so much. Okay, macam dengar tadi kan kisah tu kan. Dia macam itu betul-betul kisah gaslighting di dunia yang itu dari pihak perempuan yang gaslighting, macam di segmen satu tadi lelaki yang gaslighting. Okay, yang kedua ni perempuan. Senang kata, siapa yang kurang faham lagi macam tu ke gaslight? Okay, gaslight ni apa-apa yang lelaki ataupun perempuan tu buat, atau siapa-siapa yang buat, yang membuatkan you doubt dengan apa yang kepercayaan you, apa yang betul tu you doubt. Oh, aku ke yang salah macam tu. Itu gaslight. Itu gaslight. Macam kita dengar kisah tadi pun kita macam geram kan.
Kali ni betul lah. Lelaki betul. Perempuan salah. Perempuan tu yang salah lah. Okay. Bukan aku. Okay guys, sampai sini saja episod podcast kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di episod yang kelima, di mana kita akan bincangkan obsessive behavior. Okay guys, stay tune. Bye. Hi guys, so kita dah habis bincang pasal abusive relationship tadi tu. So if adalah kenalan korang ke, atau maybe family, kawan, atau diri korang sendiri, diri anda sendiri yang berada dalam situasi macam tu, yang berada dalam abusive relationship tu, jadi tenung-tenungkanlah kalau contoh kalau diri korang sendiri yang melalui perkara tu, cubalah menjauhkan diri korang daripada tu. Cuba hentikan hubungan tu. And if ada kawan-kawan, kenalan atau ahli keluarga di sekeliling korang yang melalui hubungan abusive ni, bantulah mereka. Jangan tengok je kita kena tolong. Kita try selamatkan dia orang daripada hubungan abusive relationship ni. Tapi kita jangan terlalu menampakkan kita nak tolong tu. Sebab kadang-kadang bila kita nak tolong ni kan, dan kita tunjukkan kita nak tolong tu, nanti orang yang individu yang abusive tu, yang mendera tu, dia akan perasan. Jadi dia akan, macam nak cakap, dia akan berubah. Dia akan pura-pura yang dia ni tak salah macam tu. Dia akan cuba hapuskan bukti ke apa ke macam tu. Jadi untuk kita menolong juga, kita kena melakukannya dengan cara yang bijak. Sebab hubungan abusive relationship ni dia bukan benda yang ringan. Dia melibatkan mental dan fizikal seseorang. Jadi kalau kita ada buat benda yang salah, kalau kita tersalah cara untuk tolong orang tu, mungkin orang tu ini akan memberi kesan yang lebih buruk kepada orang tu. Jadi sebelum kita nak tolong, kita memang kita tolong dengan niat baik, tapi kita fikir dulu cara yang betul untuk tolong tu. And saya pesanlah kepada semua pendengar ni, kita tak boleh berfikir di dalam kotak sahaja. Kita kena berfikir di luar kotak. Sebab bila kita bercakap tentang abusive relationship, orang mesti fikir lelaki yang dera perempuan. Tapi ada juga kes di mana perempuan mendera lelaki. Kan? Korang mesti fikir, macam mana perempuan nak dera lelaki, sedangkan lelaki itu kuat, gagah. Perempuan ni lemah lembut. Dia jenis senang terasa, senang takut. Tapi abusive kan, dia tidak hanya terdiri daripada fizikal sahaja, tapi boleh juga jadi mental. Jadi dalam sebuah hubungan tu boleh jadi perempuan mendera lelaki dari segi mental, gaslighting macam tu. Jadi kita, kalau kita nampak, kita boleh terus cop, lelaki ni yang salah ni, lelaki ni yang buat perempuan jadi abusive. Kita, walaupun saya ni perempuan, tapi saya tak adalah menyokong setiap benda yang perempuan buat. Kalau dah perempuan tu salah, tetaplah salah juga. Jadi maaf tak sihat sikit.
Jadi kita tenung-tenungkanlah perkara yang sudah dibincangkan tadi. Kita berehat sebentar. Saya jumpa anda dalam segmen selepas ini. Okay guys, dalam segmen yang ini, yang last ni, saya akan bagi sedikit preview, sedikit teaser ataupun sedikit spoiler tentang episod kelima. Okay, episod kelima yang akan disiarkan selepas ini bertajuk Obsessive Behavior. Okay, dia dalam perhubungan, ada hubungan yang kita lihat normal, macam dalam fasa honeymoon, saling mesej, saling ni. Tapi ada juga setengah hubungan yang dia rapat dia terlalu dikongkong sehingga macam mana kita akan label hubungan itu toksik dan obsesif. Macam contoh, saya bagi contoh lagi, dalam hubungan lelaki dan perempuan, boleh jadi perempuan ni terlalu obses dengan lelaki tu sampai setiap 5 minit dia tanya, awak kat mana, awak dengan siapa, awak tengah buat apa. Itu kita akan label obsesif. Dia bukan setakat cinta lah, itu memang dah obsesif lah. Setiap masa dia nak tahu, okay, you tengah buat apa, you tengah tidur ke, apa jadual you esok, you makan apa hari ni. Itu kita akan label obsesif. Kalau setakat tanya, okay, setakat lepas kerja call tanya, you buat apa hari ni, pulang masa apa, okay, itu dia setakat cerita sikit-sikit, tak apa. Ini sampai yang tahap dalam pasangan tu boleh bergaduh sampai dikongkong. Okay, kenapa you keluar dengan dia ni, kenapa you begini, kenapa you tak bagi tahu I macam ni. Itu dia akan dilabel obsesif. Bayangkan dalam satu hubungan lelaki dan perempuan, okay, si girlfriend ni dia sayang sangat lelaki ni sampai dia tak sedar yang dia tu obsesif. Sampai tahap, okay, boyfriend dia ni, mestilah kita ada, pasangan kita mesti ada kawan-kawan lain juga kan. Dan kawan-kawan tu bukan terdiri daripada jantina yang sama dengan dia orang. Mesti ada berlawanan jantina. And perempuan ni sampai tahap obsesif dia tu sampai dia tak suka lelaki ni ada kawan perempuan. Itu dia dah obsesif melampau. Kita walaupun kita sayang pasangan kita tu, kita janganlah terlalu jadi obsesif yang melampau sangat sampai kita kongkong kita punya pasangan tu. Kita tak boleh lah jadi macam tu. Sebab kita manusia ni, kita ada hak kita sendiri. Itu baru bercinta, belum lagi bertunang, belum lagi jadi suami isteri. Jadi dalam episod seterusnya ni, episod yang kelima, kita akan bincang apa itu obsessive behavior ni, and adakah obsessive behavior ni dia wujud memang daripada persekitaran ke, atau trauma, atau cara dia membesar macam tu. Kita akan bincang bersama dengan tetamu kita iaitu Aisyah, dan kita akan kupas lah apa ciri-ciri obsessive behavior ni, and ada tak dalam term psikologi pasal obsessive behavior ni yang kita boleh diagnose ni sebagai obsesif. Sebab kita bukannya boleh suka hati kan nak diagnose dia ni obsesif ke apa, kita tak boleh macam tu. Adakah ada certain sikap atau certain sifat seseorang tu, certain perbuatan
yang kita boleh label dia sebagai obsesif. Jadi kita akan bincangkan dalam episod kelima selepas ini. So guys, stay tune untuk podcast episod kelima selepas ini. Bye.